Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya di MRZ Blog untuk segmen review. So untuk segmen review kali ini kita akan review satu lagi hotel yang agak popular juga di Kota Kinabalu, iaitu Marriott Hotel. So mungkin pada korang yang mungkin belum pernah masuk ke Marriott Hotel ni, so mungkin kamu boleh tengoklah salah satu bilik yang ditawarkan di Hotel Marriott ni. So yang tempat kita orang tinggal ni dia twin sharing. Tapi walaupun dia twin sharing, dia punya katil boleh muat 4 orang. Nanti saya tunjuk macam mana dia punya katil. Okey, untuk permulaan inilah pandangan belakang ni. Ini adalah dia punya bahagian tandas. So di depan ni ada sinki, ada tandas, tempat mandi dan sebagainya. Jom, mari kita layan. Okey, ini dia sinki. Okay, sinki dia ada sedikit meja berhadapan dengan katil lah. So itulah dia punya katil. Kamu tengok, boleh muat 4 orang. Okey, ini dia punya cermin. Cermin ni pun ada lampu. Okey, ada lampu juga cermin ni. So dia punya tandas ini, itu tempat mandi. Dan mula-mula saya masuk, macam rasa pelik juga kan, ada tandas tapi dia depan situ. So rupanya dia ada pintu. Okay. Pintu ni boleh tutup lah. Pintu sebelah tu boleh tutup, jadi dia jadi satu bilik yang berasingan. So bayangkan kalau tiada pintu, masalah juga sebenarnya. Tandas tu tembus dengan di depan. Panik je sekejap tadi kan, tandas tiba-tiba ada tembus ke depan. So dia ada pintu lah. Okey, ini bagian untuk simpan baju. Okey, baju ada safety box. Okey, ada apa ni, ada iron. So ni ruangan dia lah, ruangan khas untuk simpan pakaian dan sebagainya. So ini tolak, itu tempat mandi. So mari kita lihat ruang utamanya. Inilah dia. Okey, single dia cakap, tapi boleh muat 4 orang sebenarnya. Okey, kamu tengok dia punya bilik memang besar. Okey, sekali lagi dengan rakan saya, Ardi. Itu dia. So kami sekali lagi berada kali ini di Marriott Hotel. So ini ada TV. Okey, dia punya hiasan agak luas bilik ni sebenarnya, memang luas. Okey, ini lantai dia, modern style. Okey, bagian sini, bagian ini pantry dia. Macam biasa ada minuman dan sebagainya. Okey, di bawah ni ada mini peti ais macam biasa. Okey, ada gelas semua. Okey, untuk bagian luarnya mungkin ni tidak berapa begitu cantik, tapi boleh. Di sebelah kiri nampak laut, di sebelah kanan nampak bangunan. So di depan itu adalah rasanya Marina Court. Okey, Marina Court. So bolehlah nampak juga tepi-tepi ni laut berhadapan dengan Pulau Gayak. So inilah dia katil twin yang boleh memuatkan sebenarnya 4 orang. 4 orang dewasa tidak masalah. Tapi kalau mau lebih selesa sebenarnya 2 orang lah. So harga nanti kita akan update di bawah ni berapa rate untuk semalam di Marriott Hotel Kota Kinabalu ni. So itulah dia punya view keseluruhan untuk bilik ni di Marriott Hotel Kota Kinabalu. So pada korang sekali lagi yang mungkin belum pernah tinggal di bilik ni, bolehlah kamu layan video ni dan kita akan update sekali lagi harga untuk semalam ni, berapa rate untuk bilik ini. Dan secara keseluruhannya bilik ini agak besar, sesuai lah pada kamu yang mungkin yang membawa keluarga. Saya yakin bilik ini paling kurang pun boleh muat sekitar 5 orang lah, sebab dia ada satu kerusi yang agak besar di hujung, dan katil ini boleh memuatkan 4 orang. Okey, kalau keluarga 4 orang, dan sangat selesa, besar dengan TV yang agak besar. So rasanya sampai di sini untuk review Hotel Marriott Kota Kinabalu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.